Ya Rasulullah, macam mana nak kenal umat kamu? Antara tanda nak kenal, Nabi kata, aku kenal umat aku kerana hanya umat aku wajah mereka bercahaya, ataupun Nabi sebut anggota wuduk mereka bercahaya di padang mahsyar, hanya umat aku. Saya nak tanya tuan-tuan, umat lain ada solat tak? Ada. Umat dulu-dulu ada solat tak? Ada. Umat dulu-dulu ada puasa tak? Ada. Umat yang terdahulu haram tak ke atas mereka berzina? Haram. Sama. Tetapi umat siapakah di padang mahsyar nanti yang wajah anggota wuduk mereka bercahaya? Kata Rasulullah, umat aku sahaja. Daripada situ Nabi kenal. Tubuh kita ni Allah dah sedia dah berapa ratus bilion. Allah ambil satu, buh kat kita. Yang gemuk, yang kurus, yang hitam, yang putih, yang tinggi, yang rendah, bangsa Melayu, bangsa Cina. Yang tu Tuhan tak kira. Tuhan tak tanya. Yang tu aku bagi pinjam je untuk aku letakkan roh. Yang Allah akan lihat adalah roh itu. Sebab tu bila mati, tubuh ni hang yang di Pertuan Agong ke, hang YB ke, hang Menteri Besar ke, kami simpan bawah tanah. Sebab tubuh ni Allah Ta'ala nak beritahu kat saya dan kita semua, aku bagi pinjam. Jangan bangga dengan ketinggian kita, jangan bangga dengan hidung tinggi kita, semua tu pinjam. Dan jangan sedih dengan kehodohan muka kita. Di mahsyar nanti, bila Allah tumbuhkan balik kulit kita, daging kita, darah kita, Allah tumbuhkan balik dengan rupa ini. Tuan-tuan tengok saya malam ni, macam ni lah di padang mahsyar nanti. Di mahsyar Allah tak ubah lagi. Masuk langkah kaki kanan, kaki kiri masuk syurga, Allah Ta'ala ubah muka kita. Tapak muka yang asal, tapi dia jadi segak. Ada tak hari ni teknologi moden ubah? Kalau manusia boleh buat daripada rupa yang tak elok kepada rupa yang elok, manusia boleh buat, Allah Azza wa Jal lagi boleh buat. Cuma Nabi nak sebut kepada saya dan kita semua, aku kenal kamu kerana hanya umat aku sahaja anggota wuduk mereka bercahaya. Sebab tu tuan-tuan, pesan kepada ahli keluarga untuk tidak tinggalkan solat. Mesti kena jaga semayang.